Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buat semakan khat nasah yang ni penulisan yang sama kali kedua. Jadi dia dah buat penambahbaikan. Jadi kita semak sekali lagi. Okey, yang ni panjangkan lagi. Okey, kalimah Allah dah makin jadi. Cuma dekat ha ni okey, ni panjangkan lagi. Yang ini ke depan lagi sikit. Macam ni. Panjangkan sikit. Turun. Macam tu. Ke kiri. Yang ni pun tak jadi sebenarnya. Tak jadi. Macam tu. Kadang-kadang ada yang setengah dia tambah macam tu. Okey. Cuba latih pelajar supaya dia tak berhenti kat sini. Pada wow macam tu. And then tolak sampai hujung ni, angkat mata pen. Jadi dia tak nampak lah nanti terpatah di situ. Okey, ni panjangkan sikit lagi. Ni turun macam ni. Yang ni turun macam ni. Nampaknya nun ni dah ada masalah yang sama tadi. Yang ni ekor dia pendek, yang ni pun ekor dia pendek. Besarkan lagi. Macam tu. Yang ni dia kena nipis ni. Mim. Macam tu. Dia jangan ternaik banyak sangat. Sikit je. Sekali lagi. Macam tu. Yang ini kan, kalau kha ni macam tadi pun saya rasa sama dia punya masalah dia. Dia jangan kembung ke atas. Ni nampak dia kembung ke atas. Dia ke bawah. Dia melengkung ke bawah sebenarnya. Tu. Yang ini jangan bulat macam ni. Dia terus naik je. Terus naik. Macam tu.
Yang ni kan, kalau nak panjangkan nun ni pun boleh. Nun ni macam ni. Okay. Saya tunjuk macam ni. Ni macam ni. Boleh susun macam ni. Kalau nak tarik panjang nun tu, saya perhatikan dia boleh ditarik panjang macam tu. Na wa ma macam tu. Boleh susun macam tu. Yang penting jangan bagi waw ni berlanggar dengan nun je lah. Kalau nak tarik panjang nun macam tu. Okey. Yang ni jangan nampak berlekuk dia macam ni. Turun. Dia tak nampak sangat lekuk ni. Ni tadi dia turun. Tebal, nipis, tebal. Dekat sini nipis. Macam ni dia tak nampak tebal nipis tu. Ni kena tengok balik. Alaihi ni dia yang ni turun, kurangkan sikit turun, dia besar sangat. Lepas tu dia naik. Sepatutnya turun lagi tu. Jadi turun tu jangan banyak sangat, sikit je. Sikit je. Sebab nanti ni dia turun lagi. Kalau turun banyak sangat nanti turun ke bawah sangat. Dia sikit je. Kepala ha macam ni. Ni cantik. Jadi yang ni kurang sikit, ni macam tak apa tepat. Okey. Boleh latih lagi sebenarnya. Cuma nak bagi konsisten macam ni kan. Yang ni kena condong alif, mim alif ni ke sini. Kena jaga ni. Okey, khat rikaah. Mungkin saya guna pen besar sikit. Nanti boleh sesuaikan lah. Okey. Cuba tengok cara tulis maksud. Ni sebenarnya ada lubang ya. Mim, qaf, sad, garis kat mana? Okey, ni garisan ni kat sini. Dal. Ya. Jadi semua terletak di atas garis. Okey, yang ni saya cadangkan. Yang ni ekor dia okey. Saya cadangkan buat macam ni. Satu sin macam ni, satu lagi sin bergigi. Okey. Cuma yang ni lembut, patah. Macam tu. Macam ni. Jangan besar sangat sudut dia ni. Kurangkan sikit sudut dia, landaikan. Macam tu. Okey, ha ni ha nasah ni.
Ya, kalau ha dia rekaah macam tu. Okey, kalimah Allah ni tu lam macam tu, sikit je naik. Ni dah naik, dia naik agak nampak tu situ. Yang ni pun sama, dia ulang benda yang sama. Telah ni boleh juga macam ni, ta macam tu. Okey, memaafkan. Okey, yang ni kita susun macam ni. Kita buat macam ni. Fa, fa, kaf, nun. Padal macam tu. Wow. Okey, yang ni garisan mim, ta, kaf, tu. Okey, amal ni dia ini garisan, kena naikkan lagi. Contohnya, jadi kena ambil tinggi. Macam tu. Yang ni kena ada kepala sini. Garisan di sini. Khilaf. Yang atas sikit. Kalau alif sampai sini, ya, alif sampai situ, tapi lam alif pendek saja. Okey, ni alif tinggi lebih daripada lam. Fa ni bukan macam tu, ya, jangan terlalu membulat. Macam tu. Okey, dan lupa yang ni turunkan ke bawah. Okey. Dipaksakan atas mereka. Yang ni dia ternaik tiba-tiba sini. Pa, qaf ada lubang. Sin, gigi pertama pendek, gigi kedua panjang, gigi ketiga panjang lagi. Alif. So garisan kat mana? Garisan kat sini. Macam ni kan dia nampak besar sangat sudut dia. Yang ni sudut dia landai je. Jangan besar sangat sudut dia. Kan tu kita boleh buat macam ni. Dia lagi cepat. Sebab rekaah ni tulisan cepat. Atas ni kena ada alif,
atas. Ataupun Alif boleh letak kat bawah ni. Okey, boleh letak ke bawah supaya dia tak ada ruang kosong lah. Macam ni kan ada ruang kosong. Jadi rekaah ni kita nak meminimumkan ruang kosong ni, jadi kita letak Alif kat bawah ni. Mereka macam tu. Macam ni pun boleh. Okey. Okey. Jadi boleh cuba lagi susun. Dah semakin baiklah daripada yang lepas. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.